Saya tak menjangkakan dia akan terlibat dengan kerja-kerja profesional. Kalau saya tahu, saya tak akan benarkan. Seorang lelaki lemas ketika menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan di sebuah tangki air. Pada pagi itu, seorang ibu masih sempat mendengar suara anaknya. Suara yang masih ceria, masih bercakap seperti biasa, masih sempat meminta doa sebelum memulakan kerja dan tidak ada satu pun tanda yang membuat keluarga menyangka bahawa perbualan itu akan menjadi perbualan terakhir dengannya. Muhammad Adam Danish bin Muhammad Anwar ialah pelajar tahun akhir Universiti Putra Malaysia UPM dari Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar dan dia merupakan pelajar program Sarjana Moda Sains dan Teknologi Alam Sekitar. Ketika kejadian berlaku, Adam Danish sedang menjalani latihan industri. Di kampus, Adam Danish bukan hanya dikenali sebagai pelajar tahun akhir tetapi turut aktif dalam sukan bola baling UPM. Dia juga pernah memegang peranan sebagai esko sukan dan rekreasi Persatuan Mahasiswa Anak Negeri Sembilan. Di rumah, Adam Danish ialah anak sulung daripada 4 beradik. Anak pertama yang menjadi sebahagian besar harapan keluarga dan wajah yang paling dekat dengan tanggungjawab sebagai abang kepada adik-adiknya. Pada pagi Selasa 16 Jun 2026, sebelum kejadian berlaku, ibu Adam Danish menelefon anaknya. Panggilan itu berlaku sekitar pagi sebelum Adam memulakan kerja hariannya. Mereka berbual lebih kurang 17 minit. Dalam perbualan itu, Adam bercakap dengan suara ceria, memberitahu keadaan seperti biasa dan memaklumkan bahawa dia sedang dalam proses untuk memulakan kerja. Sebelum panggilan berakhir, Adam sempat meminta doa daripada ibunya. Tiada nada pelik dalam suaranya, tiada perubahan yang mencurigakan dan tiada petanda awal yang membuat ibunya berasa sesuatu buruk akan berlaku. Hari itu, Adam Danish berada di kolam Menara Saujana Perdana, Jalan Saujana Perdana 18, Bandar Saujana Perdana, Sungai Buloh, Selangor. Lokasi tersebut melibatkan kawasan kolam menara dan tangki air yang sedang menjalani kerja penyelenggaraan. Adam berada di kawasan itu sebagai pelajar latihan industri dan kerja yang dilakukan berkaitan penyelenggaraan atau pembersihan tangki air. Pada waktu itu, Adam dilaporkan berada di bahagian atas tangki air sebelum berlaku insiden yang menyebabkan keadaan di lokasi berubah menjadi kecemasan. Sekitar jam 11.51 pagi, panggilan kecemasan dibuat kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor. Maklumat yang diterima memaklumkan terdapat seorang lelaki terlibat dalam kejadian di kawasan kolam menara ketika kerja penyelenggaraan sedang dijalankan. Selepas panggilan itu diterima, Balai Bomba dan Penyelamat Bestari Jaya menggerakkan satu pasukan ke lokasi kejadian dengan sebuah jentera FRT bersama 5 anggota. Sekitar jam 12.17 tengah hari, pasukan bomba tiba di lokasi kejadian. Di kawasan tangki kolam menara itu, Adam Danish ditemukan dalam keadaan tidak sedarkan diri di atas tangki kolam berkenaan. Keadaan lokasi memerlukan anggota bomba menjalankan kerja mengangkat dan menurunkan tubuh Adam dari kawasan tangki sebelum petugas kesihatan dapat melakukan pemeriksaan lanjut. Selepas Adam berjaya dibawa turun, petugas kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia yang berada di lokasi membuat pemeriksaan terhadapnya. Adam kemudian disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Sekitar jam 1 tengah hari, ibu Adam Danish menerima panggilan telefon yang membawa berita duka tentang anaknya. Bapanya, Muhammad Anwar, tidak dapat menahan sebab selepas mengetahui pemergian anak sulungnya itu. Selepas pengesahan kematian dibuat di tempat kejadian, jenazah Adam Danish diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut dan dibawa ke unit forensik Hospital Al-Sultan Abdullah UiTM Puncak Alam bagi proses bedah siasat. Urusan forensik dijalankan pada hari yang sama bagi menentukan punca kematian. Sekitar jam 7 malam, proses bedah siasat selesai. Selepas itu, jenazah Adam dimandikan, dikafankan dan disolatkan oleh pihak hospital sebelum dibawa pulang ke Negeri Sembilan untuk urusan pengebumian. Jenazah Adam Danish kemudian dibawa ke Masjid Karyah Kundur Tengah Pedas Negeri Sembilan. Di masjid itu, ahli keluarga dan kenalan diberi ruang kira-kira 10 minit untuk memberikan penghormatan terakhir sebelum jenazah dibawa ke tanah perkuburan.
Bapanya Muhammad Anwar terharu apabila melihat ramai orang hadir memberi penghormatan terakhir kepada anaknya yang datang bukan hanya ahli keluarga terdekat tetapi juga rakan-rakan, kenalan, penduduk kampung dan orang yang sudah lama tidak ditemui. Ada rakan yang sudah 5 hingga 10 tahun tidak berjumpa turut hadir. Kehadiran ramai orang itu membuat keluarga melihat sendiri bagaimana Adam disenangi oleh ramai pihak sepanjang hidupnya. Bagi Muhammad Anwar, pemergian Adam Danish ialah kehilangan besar buat keluarga. Kehilangan anak pertama dalam keadaan mengejut bukan perkara yang mudah diterima. Walaupun urusan jenazah dipermudahkan dari proses bedah siasat, mandi, kafan, solat jenazah hingga pengebumian, rasa kehilangan itu tetap berat. Muhammad Anwar sendiri mengakui dia tidak kuat menghadapi keadaan itu tetapi dia perlu bertahan demi adik-adik Adam dan ahli keluarga yang lain. Sekitar jam 12.30 tengah malam, jenazah Adam Danish dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kundur Tengah, Pedas, Negeri Sembilan. Malam itu menjadi penutup kepada perjalanan terakhir seorang pelajar tahun akhir UPM yang masih berada dalam fasa latihan industri. Selepas pengebumian, ucapan takziah terus datang daripada pelbagai pihak. UPM merakamkan takziah kepada keluarga Adam Danish. Akademik Sukan UPM turut menzahirkan duka cita atas pemergian Adam sebagai atlet bola baling universiti. Rakan-rakan Adam Danish turut merasai kehilangan itu kerana Adam bukan sekadar nama dalam senarai pelajar tahun akhir. Dia ialah rakan kampus, rakan sukan, rakan persatuan dan sebahagian daripada komuniti pelajar UPM. Selepas berita kematian Adam Danish tersebar, perhatian orang ramai mula tertumpu kepada statusnya sebagai pelajar latihan industri. Di media sosial, ramai pengguna membangkitkan persoalan tentang keselamatan pelatih industri ketika menjalankan kerja berisiko. Di Facebook, ada pengguna menegaskan bahawa pelatih industri bukan pekerja penuh dan sepatutnya dibimbing oleh pekerja mahir ketika berada di lokasi kejadian. Ada juga yang mempersoalkan pengawasan, arahan kerja, keselamatan di kawasan tangki dan kewajaran seorang pelajar intern terlibat dalam kerja penyelenggaraan yang berisiko. Dalam ruangan komen lain, ada pengguna meminta pihak berkaitan membantu keluarga mendapatkan nasihat undang-undang manakala sebahagian lagi mahu siasatan dibuat secara teliti supaya kejadian ini tidak berakhir sebagai satu kematian mengejut tanpa penjelasan yang lengkap. Reaksi pihak ketiga turut muncul daripada kelompok yang melihat tragedi ini sebagai isu keselamatan tempat kerja dan kebajikan pelatih industri. Public Health Malaysia menyentuh isu bahawa intern bukan buruh murah, bukan pengganti pekerja mahir, bukan pekerja kompeten untuk kerja berisiko tinggi dan bukan kaki tangan tetap yang boleh diletakkan dalam tugas berbahaya hanya kerana masih mahu belajar. Mahasiswa SMART pula membawa nada menuntut keadilan buat Adam Danish dan merakamkan takziah kepada keluarga serta warga UPM. Di media sosial, orang ramai terus mempersoalkan siapa yang berada bersama Adam ketika kerja dilakukan, siapa yang menyelia, sama ada taklimat keselamatan diberikan, sama ada peralatan keselamatan digunakan dan sama ada prosedur kerja berisiko dipatuhi sebelum kerja penyelenggaraan bermula. Semua reaksi itu datang daripada pengguna media sosial dan pihak ketiga bukan dapatan rasmi siasatan tetapi ia menunjukkan kes ini telah bergerak menjadi perbualan awam tentang keselamatan pelajar latihan industri. Selepas kejadian, pihak polis menjalankan siasatan dan mengklasifikasikan kes ini sebagai mati mengejut atau sudden death report. Hasil bedah siasat yang dijalankan di hospital mendapati punca kematian Adam Danish adalah lemas. Polis mengesahkan punca kejadian selepas siasatan awal adalah Muhammad Adam Danish disahkan meninggal dunia selepas dipercayai terjatuh atau tersedut ke dalam tangki air ketika menjalankan kerja penyelenggaraan di kolam air tersebut. Setakat pengesahan rasmi, siasatan lanjut masih diteruskan dan orang ramai diminta tidak membuat spekulasi. Mereka yang mempunyai maklumat berkaitan kejadian diminta menghubungi pegawai penyiasat atau hadir ke mana-mana balai polis berhampiran untuk membantu siasatan. Beberapa perkara masih belum dijelaskan secara terbuka termasuk nama syarikat atau kontraktor tempat Adam menjalani latihan industri, siapa yang memberi arahan kerja pada hari kejadian, sama ada Adam bekerja seorang diri atau bersama penyelia, sama ada sistem
sistem pam atau aliran air telah ditutup sepenuhnya dan sama ada semua prosedur kerja berisiko telah dipatuhi di lokasi kejadian. Takziah diucapkan kepada keluarga atas kehilangan insan tersayang. Dengan ini, sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham Muhammad Adam Danish. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-Nya yang beriman. Sekian.